Simpan emas boleh langsaikan hutang dengan lebih cepat. Ini pengalaman majoriti penyimpan emas di bawah minga saya. Malah saya sendiri pun langsaikan hutang kereta secara cash terus asbab dengan simpanan emas yang saya ada. Salah satu cerita yang menarik, sahabat saya, sewaktu harga emas meningkat kepada RM647 per gram, dia ambil peluang untuk jual emas tersebut dan dapatkan duit sekitar RM40,000 untuk bayar hutang kereta secara penuh. Jadi secara tak langsung, beliau namanya Tuan Bashir dapat langsaikan hutang kereta wife dia lebih awal berbanding waktu yang sebenar. Jadi caranya sangat simple. Setiap bulan anda katalah kita punya loan kereta sekitar RM1,000 dan dalam masa yang sama kita simpan juga sekitar RM1,000 sebulan. Selepas 3 hingga 5 tahun, loan kereta biasanya 9 tahun. Selepas 2 hingga 3 tahun, apabila harga emas menaik, terus jual emas yang kita simpan sekitar RM1,000 sebulan ke dalam bentuk cash, dan daripada kenaikan harga emas itu, kita boleh bayar hutang dengan lebih cepat. Jadi sebab itulah ramai penyimpan emas, mereka boleh langsaikan hutang dengan lebih cepat sebab dua perkara. Yang pertama, kenaikan harga emas jauh lebih tinggi berbanding mereka simpan dalam bentuk cash. Yang kedua, simpanan mereka tidak mudah untuk bocor. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.